Before I let you go, can I get a kiss goodnight, babe? Hai, selamat pagi korang. Assalamualaikum. Hari ni 7 Februari. Shopee ada buat event dekat area Sentul. And hari ni tema raya. So ya, aku tengah siap-siap nak pergi ke Shopee event. So korang stay tune ya. Tada, dah siap. Aku tak pakai makeup pun, just mata kening sebab tengah sakit gigi, jadi malas nak berhias. Lepas tu muka pun baru nak elok, jadi tak nak pakai apa-apa. Just pakai sunscreen, skincare je tadi. Ini pun nanti nak pakai mask. Kita bertema kebaya nyonya warna orange. Sekejap kita sambung. Kita jumpa dekat Shopee House. Kita dah sampai Central Depot. Sekarang kita nak masuk. Kita masuk kat sini lah untuk daftar apa semua. Okay, ada Papa Zola guys. Hai. Lambat nak bergambar. Nantilah. Tapi cantik. Baju bola bintang. Jom. Sana. Booth ni lah. Kau ripak kot tapi dah habis. Nasi impit. Ni lemak. Rendang. Malas nak ambil video sangat sebab tak cukup tangan. So nanti saya akan shoot sikit-sikit je korang. Sebab saya nak kena buat tas sikit. Okay. Kita sambung lagi. Ada tempat juga Kenapa? Kita masuk kat dalam ni, ada banyak booth lagi lah dekat dalam sini. Masuk. Tak ingat ada berapa banyak booth, tapi ramai jugalah ya booth yang best-best, yang brand besar. Kita nak waktu event macam ni mak akan ada orang yang live. So kalau nampak kotak-kotak macam ni, so dalam orang tengah buat live lah. Live kat dalam. Biasanya manager akan contact lah untuk nak tak live masa event-event. Yang ni live dekat akaun Shopee Mama. Masa dah datang. Kamu kalau apa Jess? Kat Lia.
So masa ni ada fashion show lah. Fashion show brand famous jugalah. Ada Jamels dan Lofa, banyak lagi. Tapi saya tak ikut sangat. Tak silap masa ni Abang Heb tengah tengok Bina. Bina ada record dia. Ni pun saya nampak kat TikTok lah. Manager kita, Sharon nama dia. Sharon! Aisyah ni. Aina, ni pun manager juga. Dan tu tak kenal. Aisyah. Jom. Shando. Tak silap dia bagi 3 ke 2 token macam tu lah. Tapi tak dapat apa-apa. So sad. But baru-baru ni Shando ni ada kontak aku. Kontak untuk collect promote dia punya barang. Buat video ataupun buat live macam tu lah. So next kita orang pergi kat Kun. Masa ni aku malas nak tikam-tikam dah sebab macam tak ada lag sangat. So aku suruh mak aku lah yang buat. Lepas tu dapat dadah. Okey dah. Dapat bulan. Dapat lumbar pillow. Nanti aku tunjuk next video, okay? So dah penat pusing-pusing. Kita duduk kat sini lah. Masa ni tengah tunggu lucky draw. Masa ni dapat apa tu, emas. Nanti aku attach gambar kat sini. Dapat ni lah. So kot lah ada rezeki. So kita orang tunggu je lah. Tapi tak dapat. Yang dapat tu kawan kita orang. So sampai sini sajalah video kita korang. Masa dah berapa orang last tu kan, diorang tak guna lucky draw yang spin tu. Host panggil untuk jawab soalan lah. So siapa cepat dia akan dapat lah Go Waffle tadi tu. Event habis dekat pukul 5. So kita orang terus order Grab balik lah. So yeah, that's all. Korang stay tune, next video kita akan up barang-barang yang dapat masa event ni. Yay! Good night, baby. Before I let you go, can I get a kiss good night, baby?